Video berikutnya akan menunjukkan bagaimana untuk mengaktifkan data fail MYOB. Skrin pengaktifan akan dipaparkan selepas fail setup dimulakan. Pengaktifan mesti dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas data fail di-setup. Apabila skrin pengaktifan dipaparkan, ia akan menunjukkan jumlah hari yang masih ada sebelum tempoh 30 hari pengaktifan tamat. Jika komputer anda mempunyai sambungan internet, sila pilih I want to activate my company file online. Sila masukkan nombor siri MYOB 12 digit anda. Nombor siri ini boleh didapati di atas sampul CD anda. Nombor siri yang ditunjukkan di sini adalah untuk tujuan latihan sahaja. Kemudian, pilih Continue. Data fail anda sekarang telah aktif. Kemudian, pilih OK. Jika komputer anda mempunyai sambungan internet, data fail anda akan disahkan secara automatik setiap 4 hingga ke 9 bulan sekali. Jika komputer anda tidak dihubungkan dengan sambungan internet, sila pilih pengaktifan melalui telefon. Kemudian pilih Continue. Sila masukkan 12 digit nombor siri MYOB anda. Nombor siri ini boleh didapati di atas sampul CD perisian anda. Nombor siri yang ditunjukkan adalah untuk tujuan latihan sahaja. Kemudian, 10 digit kod fail akan dipaparkan. Anda perlu menghubungi talian layan diri IVR di 1800886962. Talian ini beroperasi 24 jam. Anda perlu memasukkan 12 digit nombor siri MYOB anda dan 10 digit kod fail. Satu kod pengesahan alfanumerik akan diberikan. Sila masukkan kod pengesahan tersebut di ruang confirmation code yang disediakan dan tekan Continue. Data fail anda sekarang telah aktif. Kemudian, tekan OK. Fail data anda akan diminta untuk pengesahan setiap 4 ke 9 bulan sekali. Sila ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan sebelum ini untuk pengesahan. Terima kasih kerana menonton video ini.